Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan jazak kepada tuan pengurusi Masjid Darul Jami' dan saf pimpinan Masjid Darul Jami' dan sudi memberi dan membuka peluang kepada saya untuk sampai ke kawasan Geni. Kebiasaan saya melintas je kawasan ni. Biasa kuliah dekat Masjid Teluk Bahang, lepas tu Masjid Bukhari, Sungai Pinang. Jadi saya pun macam duduk cari-cari tempat santai sikit. Macam tu lah. Jadinya malam ni bukanlah nak mengajar ilmu tinggi-tinggi tak. Nak mutalaah, berkongsi kan. Sebab saya pun baru belajar je. Gitu. Dan asalnya daripada Terengganu. Jadi bahasa saya tu mungkin pelik sikit. Dia tak sama dengan orang Penang kan. Tapi duduk lama di Penang kan. Jadi alhamdulillah guru takmir Timur Laut. Dan 2023 alhamdulillah penulis teks khutbah Pulau Pinang. Penulis teks khutbah Pulau Pinang Kedah dan Terengganu. So buat banyak kelas ni, banyak buat kelas Quran. Sebelum daripada tu saya biasa dengan Tuan Haji kot, dulu masa zaman Datuk Malik Kasim. Tapi saya dekat Jalan Yorok. Itulah panjang cerita dia. Itu tapi saya tengok situ dah rezeki lah tempat tu. Jadi kata apa saya main ronda Pulau Pinang macam tu lah. Main pusing-pusing Pulau Pinang. Jadi jumpalah masjid ni. Jadi sebenarnya main tumpang dekat daripada ayah-ayah, ibu-ibu yang kata istiqomah main dekat masjid ni. Sebab kalau tengok masjid ni dia punya aura dia tu lain sikit, barakah dia tu lain sikit. Dia lain masuk tadi pun dia punya vibe dia tu lain sikit. Dia lain tempat lain dia punya vibe. Tapi sini dia punya vibe tu lain. Macam dia banyak apa panggil masjid-masjid yang kecil kan, yang ataupun surau-surau yang kecil yang dibuka oleh ulama-ulama yang terdahulu. Jadi masjid Kelawai baru saya tak boleh masuk lagi sebab dia terlalu besar bagi saya. Jadi masa kecil-kecil dulu kan. Jadi duduk sini dah lama lah. Dia adalah sikit-sikit pelik Penang tu. Okay. Jadi malam ni insya-Allah sepatutnya kita baca kitab Ummul Amrah. Kitab Ummul Amrah. Jadi saya ambil satu kitab, iaitu ni yang paling ringan sekali ya. Kalau tasawuf tu dia agak tinggi dan keras sikit bagi saya lah. Cuma kita bagi yang tempat yang kecil-kecil, ringan-ringan je, iaitu Al-Adab Al-Mufrad, terjemahan dan himpunan hadis mengenai adab. Adab dan susunan dia daripada Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kita tak mampu nak belajar Sahih Bukhari tu, dia ada 4 jilid. Cuma kita ambil satu juzuk saja bahagian adab, dan kitab ni mengandungi 4 jilid. Diterjemahkan adab dia. Adab dan hadis yang berkaitan dengan adab. Okey. Baik, kita mulakan pada muka surat yang pertama, pada mukaddimah dia pada kitab ni, iaitu Imam Bukhari telah mendatangkan dalam kitabnya iaitu Al-Jami' As-Sahih. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain 'amin. Jadi tajuk dia semua ada lebih kurang dalam 141. Jadi 141. Jadi yang adab ni pun berkenaan dengan tasawuf sebenarnya. Sebenarnya dengan sebahagian dia ingat tasawuf ni dia kata apa? Tasawuf ni cukup sekadar zikir, cukup sekadar kita ilmu ihsan dah. Ini adab sebahagian daripada tasawuf. Dan tasawuf ni juga sebahagian daripada ilmu-ilmu yang wajib nak kena ada dalam solat kita. Sebab tu solat kita ni nak kena ada 4 ilmu.
solat kita nak kena ada 4 ilmu. Yang pertama, tauhid. Dalam solat kita, awwaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita tengok tauliah Pulau Pinang, dia menekankan ahli sunnah wal jamaah, iaitu mengikut Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, kan? Iaitu tauhid. Yang kedua, ilmu yang wajib nak kena ada dalam sembahyang kita ni, iaitu fiqh. Kita Asia kebanyakannya fiqh melalui mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Okay. Yang ketiga iaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, siapa dia? Kita punya imam kita, iaitu Syekh Syekh Zulkarnain. Ada seorang syekh, saya tak ingat itu. Jadi kita ikut dia punya susul galuh dia daripada tasawuf, iaitu Syekh selain daripada Abu Abdullah Al-Andalusi rahmatullahi alaih, dengan Syekh Jalaluddin Al-Rumi, boleh juga mengikut daripada tariqah dan tabaqah dia. Dan yang keempat iaitu daripada ilmu Quran. Nah, dalam solat kita mesti nak kena ada ilmu Quran. Jadi ilmu Quran ni sekurang-kurangnya 1 tahun kita kena khatam 2 kali secara talaki dengan tok guru kita. Jadi sini tiap bulan puasa khatam kan? Tiap bulan puasa khatam, insya-Allah. Nah, jadi 4 ilmu ni nak kena ada dalam solat kita. Jadi kalau kata masih lagi kita tak mantap keempat ilmu ni, maka kita kena cari. Okey. Baik, jadi daripada mukaddimah Al-Muhaddis Al-Usuli Syekh Abdul Fattah Al-Ghandah, Imam Al-Bukhari telah mendatangkan dalam kitabnya iaitu Al-Jami' As-Sahih, iaitu Sahih Bukhari, bagi tajuk Al-Adab. Kita nak baca malam ni insya-Allah. Dan beliau mengkhususkan sebagai satu bab di samping bab-bab lain. Akan tetapi oleh kerana ketatnya syarat yang beliau letakkan untuk memasukkan hadis dalam kitab Sahih Bukhari, maka tidak banyak hadis dan aksar sahabat yang berkaitan dengan adab dan zuhud yang beliau keluarkan, iaitu meriwayatkan di dalamnya. Ini kerana hadis-hadis yang beliau hafal tersebut tidak bertepatan dengan syarat-syarat yang beliau gunakan dalam Sahih Bukhari. Okay? Jadi kita ambil berkat daripada Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Babu qawlihi ta'ala awalan wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Bab pada menyatakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bermaksud dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa. Berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa. Hadisul marfu'. Haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'bah qala Al-Walid bin Aizari akhbarani qala sami'tu Aba Amrin والشيبانية يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. Daripada Abi Amru Asy-Syaibani berkata, telah menceritakan kepada kami tuan rumah ini dan menunjukkan dengan tangannya kepada rumah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau, yakni Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tentang amalan apakah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat pada waktunya. Solat pada waktunya. Macam kita jemaah mai ni alhamdulillah dapat solat awal waktu. Awal waktu duduk saf yang pertama, takbiratul ula bersama dengan imam, duduk saf di belah kanan. Tadi saya duduk belakang imam, saya tengok penuh belah kanan. Jadi sedang mengamalkan hadis. Sini. Dan saja tengok kan. Biasa kalau pergi tempat-tempat biasa, ada tempat orang mengaji, dia duduk saf yang pertama dan dia duduk belah kanan. Itu dia dah mengamalkan hadis. Ada hadis sahih. Ada baru-baru ni saya telah khatam satu kitab 50 hadis amalan harian. Salah satunya bila kita main dekat saf yang pertama, dapat takbiratul ula dengan imam dan sayugianya kita menganan. Tadi tengok semua kanan lagi. Alhamdulillah. Kan? Cumanya ada sebahagian tempat tu dia jadi macam terapuk sikit. Dia pergi belah kiri. Lepas tu dia suka duduk belakang, dia bagi orang apa panggil kiri kanan pergi depan dulu. Sepatutnya kita kena berebut untuk duduk saf pertama. Sebab tu sebab Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit nifaq. Siapa yang dapat solat di awal waktu, saf yang pertama, takbiratul ula bersama dengan imam selama 40 hari. Selama 40 hari. Mana kata daripada subuh sampai isyak dia dapat. Jadi dia ni dah jadi sebahagian daripada wali kecil. Wali kecil. Apa dia wali kecil? Doa-doa dia mustajab. Jadi kita ada sebahagian jemaah sini mai sembahyang 5 waktu, alhamdulillah kan, doa ni sangat mustajab. Okey, ini yang perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku berkata lagi, kemudian amalan apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Masa kita sihat, ayah kita sihat, mak kita sihat, kita tak terasa lagi. Bila ayah kita sakit, nak kena cebok dia, nak kena angkat dia, nak kena papah dia, masa tu kita punya keimanan teruji. Kan? Bukan teruji. Kan? Masa duduk sihat ni semua anak-anak baik, semua ayah kita baik, semua mak kita bagus. Bila ayah dia kena stroke ataupun mak dia ni sakit, dia buat macam jadi bola kan. Mula dia piantak rumah nombor 1, lepas nombor 1, nombor 2, lepas nombor 2, nombor 3. Sebab tu kita dianjurkan untuk mengaji agama. Sebab tu kita dapat kelebihan untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Okay? Dan aku berkata lagi, kemudian amalan apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Macam kita duk dengar berita-berita dunia sekarang ni kan, kata Palestin dan sekarang ni pun Sudan yang diserang. Jadi kita tak mampu beri duit kita buat doa. Buat doa, kita minta Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan pada saudara-saudara kita dekat sana kan. Dan beliau berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, kalau sekiranya aku meminta tambah, niscaya baginda akan menambahnya. Menambahkan lagi beberapa perkara selain daripada 3 tadi. 3 tadi apa dia? Solat pada waktunya, lepas tu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis mauquf. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Ya'la bin Atha'i an abihi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ridha rabbi fi ridha walidi wa sakhatu rabbi fi sakhati walidi. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, keredaan Tuhan itu tergantung pada keredaan ibu bapa, dan kemurkaan Tuhan itu tergantung pada kemurkaan ibu bapa. Sebab tu dalam Quran juzuk yang ke-15 pada surah Al-Isra disebut wala takul lahuma
uf. Tak boleh nak sebut uf, tak boleh nak sebut tak boleh nak sebut kan? Tak boleh nak sebut hak tu. Hak tu tak boleh nak sebut. Lagi-lagi lah kita nak panggil nama pak kita ni, panggil nama saja. Zaman ni biasa lah. Kalau pak ni nama Abu, dipanggil Abu. Dah pak hang kerja apa, ada main lagu tu kan? Lagu mak ni dimaki hang lagu tu kan? Generasi yang terkemudian ni. Sebab apa? Sebab dia tak dengar hadis ni yang menyatakan bahawasanya keadaan Tuhan itu tergantung pada keadaan ibu bapa, dan kemurkaan Tuhan itu tergantung pada kemurkaan ibu bapa. Sebab tu ada satu kisah ni kan, ada satu imam saya jumpa, dia ada adik-beradik 12 orang. Jadi dia kata, ustaz, saya tak tahu formula nak khidmat dekat mak saya ni, sehingga mak saya ni tak perlu duduk dekat rumah kami. Kami 12 adik-beradik nak duduk rumah dia sendiri. Patutnya dia nak kena pergi jumpa mak dia. Dia kena minta maaf, kata saya ni ada buat salah mak tak terampun dosa saya ni. Dia jadi macam tak boleh nak, mak dia ni tak apa-apa nak mesra nak duduk kat rumah dia. Duduk 2-3 hari nak balik, duduk 2-3 hari nak balik. Sebab tu mungkin ada apa panggil dalam hati dia tu terselit lagi kemukaan dia, rasa tak sedap, tak seronok dengan anak. Jadi kalau kita boleh dapat khidmat pak kita, boleh khidmat mak kita, adalah satu rahmat. Satu rahmat. Sebab apa? Sebab di situ kita dapat doa-doa yang mustajab. Baru birrul ummi, bab pada menyatakan berbakti, yakni berbuat baik kepada ibu. Ini keutamaan pada orang perempuan. Sebab tu orang perempuan sebelum dia nak menikah tu, kurang-kurang dia nak kena mengaji kitab Muhimmah. Saya dengar kitab Muhimmah. Dulu-dulu Ustaz Kazim Ilyas bila dia masuk dalam ini, dia baca kitab Muhimmah. Kitab pada bab menyatakan seorang perempuan nak jadi isteri, nak jadi bini. Itu macam mana cara-cara tata tertib dia semua tu. Sebab lah ni kita tengok orang perempuan ni kan, dia dah hilang rasa malu dia tu kan. Ada satu kisah yang menyatakan tentang bala ataupun ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat satu-satu keluarga ni. Yang pertama, apabila si ayah dia tak boleh nak menegak bini dia, tak boleh nak tegak bini dia. Kita hang keluar pakai elok sikit, pakai apa panggil sarung tangan apa, handsock ke, pakai stocking ke apa kan. Awak pasal apa sebelum ni tak tegak-tegak, ada ni nak tegak. Dia tak boleh. Laki dia tegak, dia angkat suara dia. Itu yang pertama. Yang kedua, anak perempuan dia tak boleh nak tegak. Kita pasal apa? Dia pakai ketat-ketat, nampak pusat apa semua, nampak untuk, nampak spender lah. Nak pergi jalan tutup lah orang. Pakailah baju yang longgar sikit apa semua, kata lah. Takkan tak boleh ikut muda lagi ni. Dia lawan balik pak dia. Jadi pak dia ni tunggulah ujian yang Allah Ta'ala bagi. Salah satunya iaitu dapat penyakit stroke. Dapat penyakit stroke sebelah. Tapi kalau tengok dari segi klinikal, disebabkan darah tinggi dia. Darah tinggi, kecil manis dapat stroke. Itu sebab cuaca panas dapat stroke. Sebenarnya kalau ikut daripada syarat itu, kita dah buat kajian dalam amalan rumah mereka ni disebabkan dua keadaan tu. Isteri dia tak boleh nak kena tegur, anak perempuan dia tak boleh nak kena tegur. Jadi ayah dia insya-Allah jalanlah dengan ujian dia. Okey. Lepas tu bab yang kedua iaitu bab pada menyatakan berbakti, yakni berbuat baik kepada ibu. Hadis marfu' haddatsana Abu Asim an Bahzi bin Hakim an abihi an jaddihi qultu ya Rasulullah man abaru qala ummaka qultu man abaru qala ummaka qultu man abaru qala ummaka qultu man abaru qala abaka summal aqraba fal aqrab. Daripada Bah Ibnu Hakim, daripada bapanya, daripada datuknya, yakni Muawiyah Ibnu Hidah Ibnu Muawiyah Ibnu Ka'ab al-Qushayr. Aku telah berkata, wahai Rasulullah,
kepada siapa patut saya berbakti? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibumu. Aku berkata lagi, kepada siapa patut aku berbakti? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibumu. Aku berkata lagi, kepada siapa patut saya berbakti? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibumu. Aku berkata lagi, kepada siapa patut saya berbakti? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayahmu. Kemudian orang yang paling dekat, yakni kedudukannya seperti bapa, saudara dan seterusnya. Yang paling rapat, paling rapid kita bagi orang lelaki-lelaki ni, nak kena khidmat dekat siapa? Dekat mak kita, dekat ibu kita. Sebab dia ada doa yang mustajab 3 kali baginda Nabi SAW ulang supaya kita ni dekat dan berbakti kepada ibu kita. Yang keempat iaitu pada ayah kita, pada ayah kita. Sebab tu kita ni nak kena manage dalam rumah tangga kita ni sekurang-kurangnya ibu tu yang solehah, bukan yang ibu yang terkemudian ni minta maaf juga kan. Jadi kalau Quran tu jauh, waliyazubillah, dengan majlis ilmu lagi jauh kan. Bahkan boleh kira sembahyang tu, kalau pergi kat rumah dia, kat mana kiblat tak tahu, mana telekong, telekong tak tahu, ada tempat tepi, dia biasa pergi ziarah. Dan baru ni dia pergi satu tempat ni apa panggil apa, keluarga dia ni terlalu lapar, dimakan apa yang melintas depan dia. Apa dia? Kucing. Dia buat gulai dia tak tegur, dia tak bendi sikit, sebab terlalu lapar. Jadi kita duduk dalam panggil dalam bidang tasawuf ni, kena tengok juga keliling kelalang selain daripada dalam rumah kita. Okey? Dan kita kena cari yang tu. Kalau ada kat sini minta, tapi yang betul-betul senang, saya nak. Sebab saya ada beberapa sahabati lah, InsyaAllah dia suruh saya cari. Tapi hak betul-betul susah kalau main nak emergency ni penat Amai yang saya jumpa pun hak jadi emergency kata OKU tak ada makan apa, kat OKU dia setuju, senang kita pun. Okay? Jadi sebab tu ibu ni Allah kata apa, dia yang mengatur agama dalam rumah, mencorak agama dalam rumah kita. Sebab tu nak cari ibu ni hak sembahyang, ibu ni hak boleh mengaji kan. Ibu ni orang kata kalau tengok awal dia nikah tu memang tak akan tudung dah, out terus out terus. Kalau pakai tudung pun belum tentu lagi kan. Kalau pakai tudung belum tentu lagi, kalau tak pakai out terus kan. Quran dia ke mana, zikir dia ke mana, tahajud dia ke mana, waliyadzubillah. Okey, sebab tu pentingnya ibu dalam rumah kita. Dan seterusnya pada bapa. Sejarah telah membuktikan sejahat mana bapa, kalau mak dia ni bagus, insya-Allah dapat anak soleh dan solehah. Seperti mana Fir'aun laknatullah alaih, dia menikah dengan Asiyah ni jadi ketua bidadari. Ketua bidadari. Jadi Fir'aun ni kata begitu jahat sehingga menyeksa isteri dia, iaitu Asiyah tu, ditarik empat tangan, ikat sampai terputus dua, sampai tara tu. Mana kata dia ni ketua bidadari. Tapi kita lah ni zaman lah ni tak boleh lelaki nak tegur sikit kena. Sebab tengok rekod dekat parlimen baru ni, rekod 2025 tu 1825 lah saya tak silap, penderaan rumah tangga orang lelaki kena. Tak bukan perempuan, orang lelaki kena jaga. Tak boleh. Sebab tu orang lelaki nak kena ada amal yang bagus, yang baik dalam rumah. Okey, jadi sebab tu selain daripada ibu, selepas daripada ibu, barulah kita berbakti kepada ayah kita dan bapa, saudara dan seterusnya. Panggil sini pak nakan, mak nakan. Kalau orang pening duduk sembang ni, kalau tak cari tak makan
Kan? Baik, hadis mauquf haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far ibni Abi Kasir qala akhbarani Zaid bin Aslam an Ata' ibni Yasar an ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu atahu rajulun faqala inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani wa khatabaha ghairi fa'ahabbat an tankihahu faghirtu 'alayha faqataltuha fahalli min taubah. Qala ummuka hayyah. Qala la. Qala tub ila Allah azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta fadhahabtu fasa'altu bin Abbas lima sa'altahu an hayati ummi faqala inni la a'lamu 'amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Daripada Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki datang kepadanya lalu berkata, sungguhnya aku meminang seorang perempuan, tetapi wanita tersebut enggan menikahi aku dan telah dilamar wanita itu oleh laki-laki lain. Lalu dia menjawab akan menikahi laki-laki itu. Maka aku cemburu ke atas wanita itu dan aku membunuhnya. Apakah ada taubat bagi aku? Ini masa zaman-zaman jahiliah dulu. Nah, tapi zaman ni pun ada dah. Dia dah pusing kepada zaman jahiliah lah ni. Kan? Tadi tak, jadi tak cakap banyak lah ni. Kalau dekat golok tu 18 dah dia bagi. Dia tak cakap banyak, main dua laran, belah. Itu kan hak dekat Kedah orang ni dia takik kepala dia ni kan. Jadi kita hati-hati lah. Dan apakah ada taubat bagi aku? Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu bertanya, apakah ibumu masih ada? Ataupun apakah ibumu masih hidup? Dia menjawab tidak. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, bertaubatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekatlah kepadanya semampu engkau. Maka aku, yakni perawi hadis Ata' bin Yasar, pergi kepada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Lalu aku bertanya kepadanya, mengapa engkau bertanya kepadanya tentang hayat ibunya? Maka Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjawab, sungguhnya aku tidak mengetahui satu amalan yang paling mendekatkan diri seseorang kepada Allah selain daripada berbakti kepada ibunya. Kan? Kita ada banyak dosa, bergunung-gunung dosa, kan? Bergunung-gunung dosa. Ke mana pun kita kena minta doa kepada mak kita. Mak kita ni doa yang sangat mustajab. Okey? Sebab tu disebut dalam hadis bahawasanya jika dia dah sampai tahap membunuh tadi, dia ada mak dia. Kalau ada mak dia, dia kena pergi khidmat dekat mak dia dan pergi minta doa dengan mak dia. Mak dia ni adalah kunci kepada pengampunan bagi dia. Babu birri abahi, bab pada menyatakan berbuat baik kepada bapa. Hadis marfu' haddatsana Sulaiman bin Harbi qala haddatsana Wahib bin Khalid Ani bani Syub'umah qala sami'tu Aba Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man abaru qala ummaka qala summa man qala ummaka qala summa man qala ummaka qala summa man qala abaka. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa patut saya berbakti? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa?
Baginda SAW menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Baginda SAW menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Baginda SAW menjawab, ayahmu. Jadi nak kata kemuliaan seorang ibu ni daripada anak dia, kan? Anak dia kok mana pun dia kena taat pada ibu dia dalam jalan syariat, kan? Kalau mak dia suruh pergi ambil gula, pergi curi gula ke pergi curi tepung tak boleh, kan? Tapi mak dia ni suruh pergi sembahyang, kena pergi. Dia tak boleh nak jawab tak boleh nak jawab kan? Bagi mak dia. Hadis marfu' haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yahya bin Ayyub qala haddatsana Abu Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ata rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ma ta'muruni faqala birra ummaka summa 'ada faqala birra ummaka summa 'ada faqala birra ummaka summa 'ada rabi'ata faqala birra ummaka summa 'ada khamisata faqala birra abaka. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, apa yang engkau perintahkan kepada aku? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbaktilah kepada ibumu. Kemudian dia mengulanginya lagi, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbaktilah kepada ibumu. Kemudian dia mengulanginya lagi, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbaktilah kepada ibumu. Kemudian dia mengulanginya bagi kali keempat, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbaktilah kepada ibumu. Kemudian dia mengulanginya bagi kali kelima, lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbaktilah kepada ayahmu. Jadi berat kita ni, kan? Berat kita ni. Sebab apa? Sebab kita ni terjauh daripada doa ibu kita. Sebab tu kita tak kira mana kita punya darjat kedudukan kita, kok mana pun ibu kita yang paling utama. Macam baru-baru ni baru masuk Islam, apa dia? Muka gangster, kan? Baru masuk Islam, mak dia baru masuk Islam. Lepas beberapa tahun, 4-3 tahun, 4 tahun masuk Islam. Alhamdulillah. Kan? Sebab apa? Nak dapatkan keberkatan daripada doa mak dia. Kok mana pun dia dah masuk Islam, tapi dia khidmat dekat mak dia. Dia ada ihsan dekat mak dia. Tapi kita Islam dah lama lah, tapi kita ni jauh daripada mak kita. Kita tak khidmat dekat mak kita. Bahkan mak kita makin berusia, makinlah kita duduk jauh dengan mak kita. Kita tak mau khidmatkan mak kita. Waliyahzubillah. Okay? Dia mana ada mak tu, tak balik kena khidmat kita, insyaAllah. Babu birrin walidayhi wa in zalamah. Bab pada menyatakan berbuat baik kepada ibu bapa, sungguh pun kedua-duanya zalim. Mak bapak kita ni tak orang yang tak baik. Orang yang tak baik. Jadi kita orang yang mengaji ni, kita kena khidmat. Walaupun nak tegur dia, tegur dengan penuh hikmah. Tak boleh nak tinggi suara, tak boleh nak tunjuk tangan, angkat tangan lagu tu pun tak boleh. Faham tak? Itu nak kata nak jadi anak soleh ni bukan senang. Tapi kalau anak bin soleh tu senang je. Faham tak? Nak jadi soleh ni, nak khidmat tu bukan sangat senang. Khidmat ni di antara perkara ataupun ujian yang paling tinggi Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada seorang anak, kepada mak bapak dia. Dapat khidmat. Dapat khidmat haklah sekali memandikan jenazah pak dan mak dia. Tapi kalau zaman lagi ada nak mandi jenazah pak dengan mak dia? Ada tak nak mandi? Ada satu tempat pergi, kan? Saya pernah pergi satu tempat tu, dia pakai package semua. Kita mana anak-anak dah tukar. Oh, masih pokok. Kita tak tahu ni ada orang mandi kan tak tahu. Dia bayang dia 1,800 lah ni. Bukan mahal. Boleh tu bila. Kita main tengok mak saya. Ni main tengok pak saya ni. Main nak pegang kepala ke. Saya macam takut badi. Takut anak kecil boleh nak tidur malam ni. Sampai tangga tu. Dia bagi pandangan kepada mak ataupun pak dia. Bila dah hujung usia, bahkan dah meninggal dah pun. Waliyahzubillah.
Bila dah ada mak dia duduk atas katil, jenazah duduk atas katil ni, dah anak-anak tak pergi ngaji pun, duduk main telefon, Mobile Legend. Itu tuk tinggal. Pintu ada tong situ, tak RM5, RM10, Mobile Legend. Walia tapi kan. Silap siapa? Silap kita. Sebab kita tak bagi ilmu agama yang sepatutnya. Okey. Dalam hadis ni menyatakan berbuat baik kepada ibu bapa sungguh pun kedua-duanya zalim. Hadis mauquf, haddatsana Hajjaj qala haddatsana Hammadun huwa bin Salamah an Sulaiman Taimi an Sa'id Qaisi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima mustabihan illa fataha lahu Allahu babaini yani minal jannah wa in kana wahidan fawahid wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu qila wa in zalamahu qala wa in zalamahu. Daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata tidak ada daripada seorang Islam yang mempunyai ibu bapanya yang kedua-duanya adalah Islam, di mana dia sabar terhadap kedua-duanya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan baginya dua pintu, yakni daripada syurga. Dan jika dia bersabar terhadap seorang, maka dibukakan baginya satu pintu. Dan jika dia membuatkan salah seorang daripada kedua-dua ibu bapanya marah, maka Allah tidak sekali-kali meredainya sehingga salah seorang daripada kedua-dua ibu bapanya itu meredainya. Lalu dikatakan kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, walaupun kedua-dua ibu bapanya menzaliminya. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjawab, walaupun kedua-duanya menzaliminya. Kan? Mak bapak kita ni memang hak jadi jahat tak? Tapi mengikut hadis ni, kita ikut mana pun kena taat dan kena hormat pada dia. Kena hormat pada dia. Bukan taat pada bukan jalan syariat. Cuma kita kena hormat dia. Kok mana jahat pun, kita tak boleh nak tinggi suara dekat dia. Kan? Bahkan kalau kata dia penat ke letih ke, kita boleh urut dia, picit dia, basuh baju dia, kan? Basuh pinggan dia, rasa nak makan. Itu. Tapi kalau untuk amalan ni tak ada, kan? Semua mak-pak yang tolong buat kan? Dah umur 18, 19, 20, tu pun mak nak kena sidai baju kan? Tu pun kalau makan lepas isyak lagi penuh pinggan dalam sikit, mak juga nak kena basuh. Tapi bukan orang sini lah, kan? Colombia. Nah, okay? Jadi kita ni dah tahu kelebihan pada hadis daripada Nabi SAW, bahawasanya kita balik cepat-cepat dapatkan syurga kita, supaya kita dapat berbakti dan dapat barakah daripada kedua ibu bapa kita. Babulinil kalamin liwalidain, bab pada menyatakan bertutur dengan lemah lembut kepada ibu bapa. Tak boleh nak angkat suara ni. Hadis mauquf, haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsana Ziyad bin Mikhraq qala haddatsani Qaisalah bin Mayyas qala kuntu ma'an najadati fa asabtu zunuban la araha illa minal kaba'ir fa dzakartu dzalika li ibni Umar qala ma hiya qultu kadza wa kadza qala laysat hazihi minal kaba'ir kunna tis'un al-ishraku billahi wa qatlun nasamah wal firaru minaz zahfi wa khazful muhsanat wa aqlu riba wa aqlu malil yatimi wa ilhadun fil masjidi walladhi yastaskhiru wa buka'ul walidaini minal uquqi. Qala libnu Umar atafraqun nara
wa tuhibbu an tadkhulal jannah. Qultu i wallahi. Qala ahayyun waliduka? Qultu indi ummi. Qala fa wallahi law alanta laha kalama wa at'amtaha ta'ama la tadkhulannal jannah majtanabtal kaba'ir. Daripada Faisalah ibnu Mayyas. Nah, salah ke? Tidak alukan. Telah berkata ketika aku bersama teman-teman Najat, yakni mereka yang pengikut Najat Ibnu Amir Al-Khariji. An-Najat merupakan salah satu puak Al-Khawarij. Zaman kita dah tahu Khawarij telah melakukan satu dosa yang tidak aku melihatnya, melainkan daripada dosa-dosa besar Al-Kaba'ir. Lalu aku sebutkan yang demikian itu kepada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, perbuatan dosa apa yang engkau lakukan? Aku berkata begini. Yakni menceritakan perbuatannya. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, bukanlah ianya terhitung daripada dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu 9 perkara, iaitu menyekutukan Allah, yakni syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, membunuh orang, lari dari medan peperangan, menuduh seorang wanita salihah dengan tuduhan zina, makan riba, makan harta anak yatim, berbuat maksiat di dalam masjid, menghina, meremehkan kehormatan manusia, dan membuat menangis kedua-dua ibu bapa kerana derhaka kepada kedua-duanya. Telah berkata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu kepadaku, apakah engkau takut akan neraka dan suka untuk masuk ke syurga? Aku menjawab, ya, demi Allah. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, apakah kedua-dua ibu bapamu masih hidup? Aku menjawab, aku mempunyai seorang ibu. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, sekiranya engkau melembutkan akan perkataanmu baginya dan membuatkannya makanan, nescaya engkau akan masuk syurga selama mana engkau menjauhi akan dosa-dosa besar. Mana kata kita ni nak kena khidmat dekat mak bapak kita, dan tak boleh nak angkat, nak tinggikan suara dekat mak bapak kita. Jadi bila kita tu angkat, tu tinggikan suara dekat mak bapak kita, kan, kita bukanlah kata boleh masuk syurga, bahkan neraka tu duduk pagi-pagi je. Bau syurga tu jauh, kan. Sebab tu khidmat dekat ibu ni adalah paling istimewa dalam kehidupan. Sebab ada orang dia kehilangan mak dia ni, dihilanglah doa-doa mustajab dia. Sebab kita ni bergantung keberkatan daripada mak kita. Jadi sebab tu setiap 5 waktu kita ni kita sembahyang, kalau boleh kita doa kepada kedua ibu bapa kita. Sebab ada sebahagiannya, pernah saya duduk cek kan, banyaknya dia tak doa dekat mak bapak dia. Dia doa untuk dia, ya Allah bagi aku kereta besar, bini besar, rumah besar, untung besar. Itu doa mak bapak, tak ingat, tak pernah apa. Itu tak tahu saya, kan. Sehingga doa tu pun tak boleh nak disambungkan kepada kedua ibu bapa. Sebab tu bila meninggalnya seorang, maka terputuslah amalan dia, melainkan 3. Salah satunya iaitu anak yang soleh. Jadi bila dia nampak anak soleh ni, salah satunya dia mendoakan kepada kedua ibu bapa. Jadi kita ni doa, minta mohon hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala akan kekuatan bila diuji dengan ibu bapa kita yang telah berusia, ada yang sakit. Jadi kita minta Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan untuk kita khidmat dekat dia, sehingga dia menghembuskan nafas yang terakhir. Sebab ni nak cari orang yang boleh betul-betul khidmat ni jauh, melainkan no money no talk. Tak apa, kita ada nurse, kita bagi nurse, kita catat nurse ni 2 orang, sebulan dia main nak basuh, nak tukar pampers ke apa ke, nurse main pukul 9. Pak tu dah berak pukul 6.30 pagi lah, tak ada suku. Biar lagu tu, tunggu nurse nak main, nak salin pampers, boleh lagu dia, kan. Jadi kita ni anak ni ambil tanggungjawab. Sebab apa? Seluruh harta dunia ni tak boleh nak beli dengan khidmat mak bapak kita.
kan. Kalau ada anak soleh ni, dia boleh tinggal segala pekerjaan dia, segala harta dia, segala dunia dia, semata-mata untuk khidmat kepada mak dia. Okey, sampai takat tu dulu insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang baik, kesalah kata, tersilap bicara, mohon maaf. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan satu subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi as-samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna bi'ilmi wa zayyinna bihilmi wa akrimna bittaqwa jamilna bil 'afiyah. Sallallahu ala khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.